founder lain beli formula. Tapi saya cipta sendiri dalam lab. Pasaran sekarang penuh dengan produk weight loss. Tapi berapa banyak yang betul-betul selamat? Ada yang guna bahan terlarang seperti sibutramine, ada yang dos tak tepat. Pernah dengar tak kes orang kena buah pinggang rosak sebab produk timbang kilo? Sekarang ni, ramai orang beli suplemen ikut trend. Tapi tak kaji pun apa bahan yang ada dan yang masuk ke dalam badan. Biasanya produk timbang kilo tiada kajian, tiada kawalan bahan dan juga tiada standard kualiti. Berbanding dengan produk premium pula, ia diformulasikan by research, bahan berkualiti dan mengandungi clinical study. Sebenarnya kesan jangka panjang bahan kimia seperti sibutramine dan juga laxatif dalam produk yang tidak berdaftar boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, kegagalan hati dan juga buah pinggang. Ramai yang tertipu dengan produk turun 10 kilo dalam masa seminggu tanpa tahu bahaya di sebaliknya. Saya bukan formulator yang duduk ceruk dapur, bancuh-bancuh, lepas tu jual. Tapi saya adalah authorized pharmacist yang berpengalaman lebih 15 tahun dan inilah hasilnya. Hanya yang terbaik untuk kita semua. Kenapa produk ni berbeza daripada yang lain? Bukan sembang kosong. Ini formula dari kajian dan juga fakta. Nama White Apple Cider Garcinia adalah kombinasi 3 bahan utama. Kami bukan sekadar guna satu bahan sahaja tetapi gabungan 3 powerhouse ingredient untuk hasil yang lebih efektif. Pertama adalah apple cider vinegar yang menstabilkan gula dan juga kawal craving. Yang kedua, Garcinia cambogia yang mengandungi hydroxycitric acid bertugas untuk blok enzim penyimpanan lemak. Dan yang ketiga, probiotik tugasnya adalah untuk menjaga usus, membantu serapan nutrisi dan juga elak perut buncit. Ini bukan sekadar produk kurus tetapi membantu kesihatan secara menyeluruh. Bahaya tau. Kalau salah pilih, boleh rosakkan sistem badan kita sendiri. Produk kurus ni berlambak. Tapi berapa banyak yang betul-betul selamat? Jangan sampai menyesal nanti.